Orang Teluk Intan. Ni panggil apa ni? Kuih cara apa? Cara cheese crunchy. Ya. Cara cheese crunchies. Mai support. Memang sedap Teluk Intan. Tapi panas tu. Kan? Dia dah sedap buat. Kami sikit lah. Sikit. Tapi boleh simpan untuk pagi esok tak? Dia takut dia ni lah, dia tak garing lah. Ah. Kalau masuk dalam raya, Itulah. insyaAllah okey. Dah lah elak. Ni sebab kami dua orang je. Orang duduk. Kami yang sikit dah lah. Lagi satu tak apa dah. Nu nak makan mi lagi. Sekarang berapa? Mi kari dengan laksa lagi nu. Mi kari ada? Ni beli laksa dengan mi kari. Kita buat sendiri ya? Dia kuat semangat. Tu lah kan? Ha? Ramai menunggu. 4 sekali jalan. Balik kau apa? Kami ada buat tu. Kami ada belum ada daging dah raya. Dua orang buat kami tekan tu. Dia kena duduk rumah lagi lah. Dia buat daging ayam belakang. Dia tak campur. Dia buat yalah. contoh ni. Kalau yang ni buat daging. Ini ayam. Oh. Yang ni kena daging dia. Dia tak kena buat ayam. Dia tak buat ayam. Dia tak pergi dia keluar rempah dia. Yang lain. Betul lah. Dia campur semua lah tak boleh. Dia kena cari seorang lagi. Seorang lagi kau masuk. Itu dia buat Tu baju ayam. dua lagi siapa? Ni lah Baan lah dua dapur ni. Ha. Kalau apa nak main tu Padang Speedy dia duk main bola tu. Tu kata duduk tani tak ada nak konten. Tu ramai. Event ramai video. Ramai tengok tu. Boleh drive thru. Depan ni pejabat. Panggil apa pejabat apa ni? Ini dia immigration. Pejabat immigration yang buat IC pendaftaran semua tu. Jawab Persekutuan orang panggil kan. Tengok tu. Nak drive thru pun boleh. Ramai kat sini. Tu dia. Sampai Bancur lain lah. Siapa main Teluk Intan singgah beli kat sini. Queue dah. Ni apa open round ni? Macam. Ini kali kelima. Tu dia. Ini kelima. Boleh baca sekali sedah bukan besar kali. Boleh tak dia lama takung ni nak kena kacau dia. Kacau benda ni dia turun kan. Yalah betul lah. Dia ni kecil ni kita tak apa kita kacau dia bawah ni tak. Hilang. Tak kira kalau besar hilang dia kacau. Dia cerita sampai tak dan duduk lah kira.